Berikut adalah pelan pemakanan 30 hari berasaskan makanan Melayu, kaya dengan antioksidan dan antiinflamasi, disesuaikan dengan teknik intermittent fasting, EF, 16-8. Pelan ini memanfaatkan makanan tradisional Melayu yang sihat dan mudah disediakan. Prinsip pelan pemakanan, fasting window 16 jam, 8 malam hingga 12.30 hari. Tiada makanan, hanya air kosong, teh hijau tanpa gula atau kopi hitam. Eating window 8 jam, 12.30 hari hingga 8 malam. Makan seimbang, kaya dengan nutrisi antiinflamasi dan antioksidan. Fokus pada makanan Melayu seperti ulam-ulaman, ikan bakar, sup tradisional dan rempah ratus yang antiinflamasi, kunyit, halia, bawang putih. Contoh pelan pemakanan harian. Hari pertama hingga kelima, 12.30 hari. Brunch, segelas susu Everty. Nasi beras perang dengan ikan bakar kunyit, ulam-ulaman, pegaga, timun, daun selom dan sambal belacan tanpa gula. Teh hijau tanpa gula. 4 petang, snack. Buah-buahan kaya antioksidan seperti betik atau mangga muda. 7 malam, makan malam. Sup ayam kampung dengan halia dan sayuran hijau seperti sawi dan bayam. Kerabu mangga tanpa gula. Hari ke-6 hingga ke-10, 12.30 hari, brunch. Segelas susu Everty. Lontong sihat, kuah lodeh tanpa santan pekat, ditambah sayur-sayuran seperti kubis dan lobak merah. Ayam masak lemak kunyit dengan santan cair, air lemon suam. 4 petang, snack. Kacang tanah panggang tanpa garam atau segenggam kacang badam. 7 malam, makan malam. Ikan tenggiri masak singgang dengan bendi dan tomato. Ubi keledek rebus. Hari ke-11 hingga ke-15, brunch. Segelas susu Everty. Nasi kerabu beras perang dengan ayam percik tanpa gula, ulam-ulaman segar dengan kuah sambal kelapa tanpa minyak, teh hijau tanpa gula. 4 petang, snack, buah delima atau kiwi. 7 malam, makan malam. Sup tulang lembu dengan rempah seperti kayu manis, bunga cengkih dan halia. Salad timun dan tomato dengan perahan limau nipis. Hari ke-16 hingga ke-20, 12.30 hari, brunch. Segelas susu Everty, nasi lemak beras perang dengan sambal bilis tanpa gula, telur rebus dan timun, air asam jawa. 4 petang, snack, pisang emas atau pisang tanduk rebus. 7 malam, makan malam. Gulai ikan tenggiri dengan kunyit hidup dan terung pipit. Rebung masak lemak, hari ke-21 hingga ke-25, 12.30 hari, brunch. Segelas susu Everty, laksa utara dengan kuah ikan rebus tanpa gula. Ulam-ulaman seperti bunga kantan dan daun kesum. Air teh hijau tanpa gula. 4 petang, snack. Kekacang panggang, badam atau walnut. 7 malam, makan malam. Ayam masak halia dengan cendawan. Sayur campur rebus. Hari ke-26 hingga ke-30, 12.30 hari, brunch. Segelas susu Everty. Nasi dagang beras perang dengan gulai ikan tongkol, acar timun. Air lemon suam. 4 petang, snack. Yogurt tanpa gula dengan buah stroberi atau blueberry. 7 malam, makan malam. Sup ikan merah dengan lobak putih, halia dan daun sup. Kerabu kacang panjang, tips tambahan untuk pelan pemakanan. 1. Penyediaan makanan, gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa untuk memasak. Elakkan penggunaan gula putih, gantikan dengan madu asli jika perlu. 2. Minuman. Minum 2-3 liter air kosong setiap hari untuk kekal hidrasi. Tambahkan teh hijau atau teh herba seperti chamomile untuk membantu penghadaman dan relaksasi. 3. Senaman ringkas. Lakukan senaman ringan seperti berjalan kaki 30 minit sehari untuk mengurangkan stres dan menyokong keseimbangan hormon. 4. Kekalkan jadual fasting yang konsisten, 16 jam puasa, 8 jam makan. Pastikan waktu makan anda dimanfaatkan dengan makanan berkualiti. Hasil yang dijangka dalam 30 hari. Penurunan berat badan secara sihat 2 hingga 4 kilogilas. Peningkatan tenaga dan kesihatan keseluruhan. Hormon lebih stabil dan ovulasi lebih teratur. Kurang keradangan dalam tubuh. Pelan ini direka untuk fleksibel dan mesra wanita yang sibuk sambil mengekalkan cita rasa makanan tradisional Melayu. Jika anda perlukan jadual atau panduan tambahan, beritahu saya. Selamat beramal.